Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar anda semua? Okey, hari ini anda bersama saya AMD, Abang Mata Duitan. Okey, Oh, hari yo. ini kita ada tetamu khas. Seorang usahawan, seorang yang sangat berjaya dalam perniagaan dan juga seorang ahli lembaga amanah Tekun Nasional. Hari ini susah sangat kita nak dapat orang yang istimewa ni yang bersama kita nak berkongsi, nak menjawab soalan-soalan yang kita dah troll dalam social media Tekun Edupreneur, di mana kita collect semua soalan-soalan dan kita akan bertanya kepada beliau. Beliau adalah yang berbahagia Datuk Nur Maziah binti Syekh Muhammad. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah Zaid. Okey, terima kasih Datuk sebab sudi datang ke podcast Tekun Edupreneur. Jom sembang bukan sembang kari tu. Betul, bukan sembang kari. Terima kasih jemput saya datang. Okey. Saya sangat actually merindui semua usahawan-usahawan kat luar sana kan. Ya, Dah betul lama tu. sebab tahun lepas saya ada jalan satu Malaysia. Tahun ni saya banyak kekangan dan tak dapatlah nak turun padang lagi. So, dapat jumpa dekat social media pun okey kan? Ya, betul tu. Semua usahawan merindui Datuk. Nak dengar tips-tips Datuk tu. Ya, Macam mana Datuk boleh menjadi seorang yang berjaya. Di mana semua bermula daripada kecil ya, jadi yang besar tu. betul. Tak ada terus jadi besar. Tak ada, Tak, tak ada. Tak ada tanpa benda magic. Tak ada ya benda betul magic. tu. Tak ada benda magic. Saya Ya. setuju. Okey, untuk makluman semua, Datuk Normaziah ni lebih disukai dipanggil Datuk Aziz je. Ya, betul. Panggil Datuk Aziz je. Kereta Datuk pun KA je. Ah, KA tu stand for apa Datuk sebenarnya? Kak, Oh, Kak Aziz. 21. Oh. Z. Oh, Kak Aziz. Oh, okey, 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 okey. Alright. Uh, Okey. Baik tu. Sebenarnya kita dah throw soalan di mm-mm. media sosial Okay. seminggu sebelum tarikh podcast ni. Okay. And then kita nak usahawan-usahawan sendiri Mm-mm. yang dah pernah join SAK bersama Datuk, Mm-mm. tanya lagi soalan. Yang mana pernah tengok live Datuk sebelum ni, tahun lepas pun ada kita buat live. Mm-mm. Masa tu kita live di luar, Ya, di betul. Sempurna tepi laut lagi. So dia orang ada tanya soalan. Ada beberapa soalan dan pelbagai daripada di Borneo pun ada. Ada, Bertanya soalan. Hmm. Okey, antara soalan yang ditanya daripada Muhammad Taufik Sahrudin daripada Johor. Dia tanya macam mana nak menjadi usahawan contoh kepada Tekun Edupreneur ni. Jadi usahawan contoh tu. Usahawan contoh Ya. Apa ciri-ciri kriteria menjadi seorang usahawan contoh ni? Dia soalan tu sepatutnya soalan contoh untuk siapa? Untuk usahawan-usahawan yang lain ke ataupun usahawan diri dia sendiri? Mungkin untuk usahawan-usahawan Usahawan lain lain lah. lah. Macam mana nak cari usahawan contoh. Okey. Pertama memanglah kena bisnes dia kena menjadi. Ya. Maksudnya siapa nama tadi? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Okey, terima kasih dengan soalan tu Muhammad Taufik. Okey. Yang pertama Muhammad Taufik kenalah haruslah menjadikan perniagaan Muhammad Taufik tu berjaya, barulah usahawan-usahawan lain boleh mencontohi. Okey, kalau nak menjadi usahawan yang contoh. Tetapi nak buat berjayanya perniagaan tu ada taktik-taktik tertentu yang kita perlu apa tu kata orang adaptasikan supaya saya makan gula-gula tau sebab tekak sakit. Suara elah sikit kan. Okey, so jadi kita kena menjayakan perniagaan kita. Saya tak tahu Muhammad Taufik punya perniagaan apa. Kalau saya tahu, saya boleh nasihatkan apakah topik atau apakah taktik-taktik yang kita perlu implementkan dalam perniagaan tu. Macam berbeza-beza Kalau perniagaan makanan lain, kalau perniagaan kosmetik lain, kalau perniagaan perkhidmatan lain. Jadi perniagaan tu harus kita kenakan dengan market situation. Tapi apa-apa perniagaan pun yang paling penting adalah target market. Okey. So target market ni siapa? Siapakah kata orang pelanggan-pelanggan yang akan menggunakan perkhidmatan ataupun nak makan kalau you berniaga makanan, apakah perniagaan makanan tu. Jadi sasaran pelanggan ni penting sebab apa? Mereka adalah bos kita. Jadi kita kena ikut apakah bos kita nak, berapa harga bos kita mampu beli. Jadi target market tu kena-kena. Bila dah tahu bos kita tu siapa, target market kita, dan barulah kita boleh buat kat mana tempat yang kita nak berniaga tu. Katalah kita makanan kita jual steak yang mahal. Kita kenalah pergi cari tempat di
tempat yang elite. Tempat penduduk-penduduk tu semua banglo-banglo ke, dan kita buat berniaga kat situ. Tapi kalau kita buat nasi tom yum ke yang biasa-biasa, kita pergilah kepada tempat-tempat orang yang biasa. Dan juga decoration kedai and everything mesti kena dengan elite. Barulah orang tu nak datang. Macam itulah taktik-taktik yang kena ada. Jadi bila perniagaan kita dah berjaya, barulah kita boleh memberi contoh kepada usahawan-usahawan yang lain. Menjadi usahawan contoh. Ya, betul. Macam Dato' Aziz sendiri menjadi usahawan contoh yang sangat berjaya. Bukan hanya bidang kosmetik yang orang mungkin ramai tahu dan juga ada juga yang tak tahu. Di sebelakang tabir Simplicity, inilah owner dia. Dan juga menceburi bidang piping yang Datuk kongsi semasa SAK yang dah pernah hadir SAK memang dah tahulah Datuk mesti dah tahu ni. dah, betul-betul. Itu adalah bidang lelaki. Betul. Tapi seorang wanita. Itulah saya ni ada dua dunia. Satu perempuan, satu lelaki. Tapi saya tetap perempuan. Okey, jadi perniagaan yang saya buat yang betul-betul kata orang mula-mula ialah kosmetik. Tetapi biasa-biasa je, because perniagaan daripada kecil, daripada small sampailah ke besar. Daripada kosmetik salon salon kecantikan saya bermula. Lepas tu saya pergi kepada baju pengantin, sewa baju pengantin. Lepas tu saya pergi pada furniture. Jadi perniagaan tu okey lah, comfortable hidup, boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh lah kata orang kan. Tapi bila saya mencabar diri untuk menceburi perniagaan yang dominasi oleh lelaki, masa itulah saya meletup. Sebab apa? Sesuatu yang luar biasa. Maknanya bila kita menceburi perniagaan yang kata orang tak biasa dengan kita. Jadi masa tu saya membuat perniagaan tu memula kecil juga, tetapi lepas tu kita buat besar sampailah saya mempunyai kilang membuat pipe. So daripada situlah saya berkembang kata orang. Lepas tu baru buat Simplicity. So perniagaan tu dulu. Itu yang membuatkan kata orang satu dominasi perniagaan yang saya terjah masuk dan dia menjadi. Sebenarnya saya pun nampak bahagian perniagaan yang bila saya buat study kenapa saya boleh berjaya dalam bidang lelaki ni satu daripadanya adalah sebab saya perempuan. Jadi kata orang naluri ataupun lelaki dengan perempuan ni kita attracted to each other tau. Jadi misalnya lah macam chef tu perniagaan perempuan, masakan perempuan kan. Tetapi siapa yang paling terkenal dalam Malaysia? Lelaki. Jadi fashion designer lelaki. Pembuat kasut Jimmy Choo lelaki. Dia nampak tak? Jadi kita ni wanita macam teruja. Sekarang ni yang baru ni Khairul Amin kan masak juga. Macam mana dia boleh jadi terkenal? Padahal ramai saja wanita yang masak sedap. Dan masak pun best. Tetapi kenapa tidak terselah? Sebab apa? Dia wanita, memang dah sinonim perniagaan makanan tu adalah untuk wanita. Kosmetik pun sama. Jadi itulah saya buat study and saya dapati actually itu adalah salah satu punca je. Tapi selepas punca tu diri kita sendirilah macam mana kita proofkan di market tu yang bahawa kita buat perniagaan ni kita boleh berjaya. Maksudnya macam bila saya menceburi bidang lelaki ni, piping ni, saya make sure projek saya on time, saya make sure pipe saya tu pasang bagus jadi kita ni perempuan lagi detail kan. Jadi itulah yang membuatkan selepas tu market mula menerima saya. Mula-mula dia pandang atas bawah jugalah kan. Dia tengok macam perempuan ni boleh ke? Macam tu. Tapi alhamdulillah saya buktikan kepada dia orang perempuan boleh. Tu yang membuatkan. And ramai lagi kawan-kawan saya yang wanita yang menceburi bidang lelaki Zaid berjaya. Contohnya arwah Datuk Mazlan Hamid. Dia buat security. Security. Itu lelaki punya bidang. Ada juga kawan saya yang berjaya buat minyak enjin kereta sampai ekspor ke luar negara sekarang. Dan juga dan sport rim ada kawan saya wanita yang buat sport rim. Manufacture of the sport rim. Bayangkan itulah kata orang, kita kena berani untuk menengahkan diri kita.
kepada market macam tu. Okey, saya risau nanti ramai wanita-wanita di luar sana ambil semua kerja lelaki dan lelaki dah tak tahu nak buat kerja apa, tak tahu nak buat bisnes apa tu. Nasib lah. Nasib lah. Dia orang nampak, oi ini Ada potensi ni. ada potensi ni. Tengok contoh Datuk Aziz sendiri dah betul. berjaya dah Ya. buat. Tapi Datuk Aziz kita tengok berjaya dari perniagaan lelaki pun berjaya, perniagaan perempuan pun berjaya. Alhamdulillah. Okey Tok. Tips paling penting dalam bisnes tu, apa Datuk boleh kongsi sikit? Tips paling penting dalam perniagaan ni. Apa dari segi kesabaran ke, kejujuran ke, ataupun kontrol kita punya modal ke? Apa dari segi pandangan Datuk? Tips Datuk sendiri. Tips sepanjang saya Datuk sendiri jadi businessman. Pertama sekali, pertama ada banyak tips sebenarnya yang perlu kita adakan, ciri-ciri sebagai seorang usahawan tu, tapi yang pertama sekali, be humble. You kena be humble. Sebab apa? Kita bila dah jadi bos dalam syarikat, kita rasa kita lah bos. Everything kita buat, kita lah yang buat keputusan. Be humble. Jadi kita dengar cakap orang lain. Bukan kata dengar tu ambil terus, tak. Dengar tu dan kita buat penilaian kita. Adakah bagus ke tidak? Kadang-kadang kita ni bukan superwoman or superman dalam perniagaan. Allah tak berjadikan kita ni sempurna. Okey, jadi kita ada juga yang kita tidak sempurna. Contohnya kalau misalnya macam saya nak pasang CCTV dekat kilang saya kan. Saya tak pandai-pandai pergi pasang sana pasang sini, suka hati je. Saya tanya security guard saya, kat mana nak pasang CCTV yang sesuai supaya kalau orang nak merompak ke apa ke, nampak. Jadi dia yang paling mahir dan paling tahu. Jadi dia tunjuk kat sini Datuk, kat sini Datuk. So itulah kata orang be humble. Macam saya seorang bos, saya rasa saya ramai pekerja, beratus, dekat 1,000 pekerja at one time. At one time, yes. So jadi bila saya mendengar diorang punya apa yang diorang perlukan ataupun kehendak. Satu lagi, saya be humble. Saya taklah kata okey dia datang interview sebab dia nak cari kerja, desperate tak ada kerja apa semua. Saya tak berkata you punya latar belakang macam ni, you kena kerja atau kekosongan yang ni, you kena masuk kerja ni. Sebab apa? Bagi saya lah kalau kita membiarkan atau membenarkan seseorang itu menyelahkan apa dalam diri mereka, mereka akan perform sangat bagus. Jadi saya tanya dia, apa minat dia? Kadang-kadang ni ada macam budak-budak muda sekarang dia belajar lain. Tetapi dia suka lain. Betul. Jadi kita tanya dia apa dia suka nak buat, kita bagi dia, dia akan perform sangat bagus. Saya jadi berjaya bukan kerana diri saya seorang. Saya berjaya sebab semua staf saya yang sangat bagus. Itulah kejayaan yang saya ada hari ini adalah kerana orang yang di sekeliling saya. Itulah sebabnya kita mestilah kata orang be humble. Lepas tu satu itu dalaman. Maknanya dengan staf kita. Okey, yang kedua adalah untuk luaran pula. Luaran macam mana? Kita dengar cakap customer. Janganlah kita menyombong customer bantai-bantai kita, komen-komen produk kita dah naik marah. Jangan dengar cakap mereka. Mungkin ada kebaikannya sebab apa bila dia condemn tu maksudnya adalah sesuatu yang tak betul. Jadi kita betulkan. Betulkan tu dia akan datang sekali je, katalah dia marah-marah dia datang sekali je kedai kita, tak apa. Tetapi kesannya pada kita kalau kita mendengar apa dia cakap, komen dia, kita memperbaiki, kesan pada perniagaan kita long term. Tu dia. Jadi kena humble. Itu saya punya pendekatan yang kata orang daripada saya start bisnes dulu macam itulah saya buat dan saya anggap stock management saya adalah rakan kongsi saya supaya kita sama-sama buat because saya pun dapat gaji juga daripada company saya, bukan dia orang saja kan. Jadi dia company itu saya anggap sebagai majikan saya walaupun company itu saya punya. Okey, jangan mencurilah duit company. Betul, itu satulah memanglah. Kadang-kadang usahawan ni kan dia ni nak raya kan. Raya ni lebat lah kan kata orang. Dia pun lebat lah juga gaji dia. Tak. Saya ambil gaji setiap bulan. So jangan rompak syarikat sendiri. Itu penting jangan rompak syarikat sendiri. So saya ambil gaji setiap bulan dan hujung tahun saya declare bonus. Macam you all semua lah dapat bonus kan. Dapat insentif apa semua.
So jadi saya declare bonus dan dividen kepada semua pemegang-pemegang saham dan juga pengarah syarikat. Dan itu yang saya dapat banyak lah. Lepas tu belilah rumah, nak beli kereta. Hujung tahun tu kita tengok profit berapa banyak. Macam tu lah. Okey, dengar tu. Satu, kena humble dengan Ya. cakap orang, jangan sombong dan jangan curi duit company lah. Ya, betul. Okey, keuangan keuangan company pun kita kena kita hormatkan syarikat kita. Jadi biar dia yang kaya. Kita kaya biasa-biasa okey je. Tetapi bila syarikat kaya, kalau berlakunya apa-apa kadang-kadang tu ekonomi tak menentu and everything, syarikat boleh survive. Okey. Contoh tu, bila berlaku Datuk cakap bila syarikat kaya, masa pandemik COVID-19, saya pasti semua perniagaan terjejas. Oh, betul. Semua perniagaan terjejas. Betul. Jadi macam mana Datuk boleh sustain bisnes Datuk? Dan Datuk boleh maintain sampai sekarang, boleh berniaga, boleh menjadi usahawan yang berjaya. Ya. Adakah daripada pengurusan kewangan yang betul ataupun Datuk ada buka bisnes lain? Tak ada. Kita maintain apa yang ada. Saya tak buang seorang pun pekerja saya. So apa yang kita buat, lepas tu adalah inisiatif kerajaan yang kata dia bayar gaji sikit, apa semua tu kita pun ambil lah. Kita pun membantulah, dapat membantu sikit Alhamdulillah. Tapi yang pentingnya adalah masa pandemik tu kita kena cepat-cepat cepat, jangan duduk diam, panik, apa nak buat macam tu. Sebagai seorang usahawan kita kena sangat fast. Fikir apa nak buat. Kalau misalnya terjadinya sesuatu pada syarikat kita, kita cepat-cepat ambil tindakan. Jadi saya tengok apa benda yang masa pandemik tu macam mana, sebab apa? Kedai semua tutup and everything semua sekali. So yang boleh adalah online. Cepat-cepatlah beralih kepada online. Jual online. Naik sales. So sustain the sales macam Simplicity kita go online, full online. Jadi itulah yang membantu actually kita untuk sustain the business. Betul. Masa online tu pun ramailah yang di rumah tu terima parcel hari-hari. Betul. Saya jadi macam penerima parcel sepanjang pandemik tu. Ya. Ada saja wanita parcel. Kan? Wanita yang membeli. Itulah. Okey tu. Ada lagi soalan daripada Sabah. Daripada Sabah. Al-Fatih Akmal bin Kamal. Okey, dia ni adalah seorang yang membeli hasil laut. Dia bermula berniaga ataupun menjadi seorang usahawan kecil daripada COVID-19, bermodalkan duit KWSP. Dia bawa berjual lah hasil laut tu kepada pembeli-pembeli di kampung dia. Jadi dan dia dapat loan tekun juga. Alhamdulillah dia dapat loan tekun 17,000. Tetapi keuntungan dia semakin menurun sekarang ni. Kenapa tu? Kenapa menurun? Dia tak bagi tahu. Sebab tak mampu menanggung kos perbelanjaan dia. So dia terhad ambil keperluan dia. Stok dia tu terhad. Jadi dan saingan makin banyak. Bagaimana dia nak tambah apa daya tambah yang perlu dimasukkan dalam bisnes dia untuk dia maintain dan kembangkan lagi? Okey, dia macam ni tau. Hasil laut ni barang mentah barang mentah macam maybe lah dia jual ikan bilis ataupun dia jual ikan yang belum yang fresh ke apa semua kan. Jadi selalunya bahan mentah ni ataupun apa-apalah macam kita tanam jagung, kita ada jagung, beras, whatever. So kalau kita tak innovatekan dia dia setakat tu je lah dan ramai orang boleh buat. Cuba kita berinovasi supaya kita menambah baik produk tu. Katalah ikan bilis. Lepas tu kita letak sambal ke ikan bilis kita buat, ataupun kita buat ikan bilis apa ke, untuk kita tambah nilai lagi. Maknanya kalau kita jual RM10, yang kalau kita dah letak sambal ke, buat sambal ikan bilis petai ke apa ke semua, dia jadi RM20. So jadi kita kena menginovasikan. Kalau kita tak menginovasikan, nanti kita terpaksa berenang di lautan merah lah. Maknanya ramai sangat orang. Jadi kita nak blue ocean. Blue ocean tu kita sorang-sorang je berenang. Macam tu. Jadi kita kena berinovasi dan menambah baik produk yang ada. Kalau lah kata misalnya you jual ikan. So maybe you boleh frozen kan, dan luaskan lagi. Jangan jual dekat orang kampung je, jual luar daripada situ. Jadi bila dah frozen kan, you boleh hantar ke Semenanjung, you boleh hantar ke mana-mana tempat lain. Especially macam Singapore, dia orang susah kan. Jadi
negara-negara ni memang banyak memerlukan makanan-makanan mentah Ya, yang betul. kita kaya makanan Betul. mentah di Malaysia ni. Okey, itu satu tips Hmm. Akmal Al-Fatih Akmal. Okey. Al-Fatih. Seterusnya saya nak baca soalan Hamimah. Beliau ni dia pinjam tekun 5,000. Hmm. Modal sebelum dia 3,000. Hmm. Okey, dia jadi kedai runcit lah pemborong. Dia bawa masuk dalam kampung dia, niaga daripada Sabah. Okey, cuma sekarang ni keuntungan tidak dapat menampung kos perbelanjaan. Semua kos perbelanjaan Kos perbelanjaan. Jadi apa perlu dia buat untuk kembangkan bisnes dia sebab dia kedai runcit. Ya, dia macam ni, dia ada dua faktor yang membuatkan yang perbelanjaan tidak boleh perniagaan tu tak boleh menampung perbelanjaan. Ada dua faktor. Satu, perniagaan drop. Maknanya tak banyak jualan. Jadi dia tak boleh menampung perbelanjaan kos kita. Satu lagi, kos kita pula yang naik. Maksudnya kita dah start beli kereta, kita dah start berbelanja lebih lah. Kenapa masa mula-mula you buat bisnes tu okey. Mungkin you buat kecil, tetapi buat sekarang you nak besarkan lagi. Bila nak besarkan lagi, sebenarnya sepatutnya bila kita besar, dia sama naik dia dengan jualan tu kena besar. Baru dia boleh dikembangkan. Kalau tak, biarlah kecil, tak apa. Saya pernah ada seorang usahawan yang mempunyai masalah bila dia berniaga di pasar malam dan kemudian tu dia buka kedai. Bila dia start buka kedai, dia ada masalah untuk menampung perbelanjaan. Dan dia ambil loan dan dia tak boleh nak bayar loan. Tu masalah dia. Jadi saya kata, kenapa tak stay je dekat pasar malam? Pasar malam kos dia rendah. Sewa pun tak ada, bayar duit pembersihan aja. Lepas tu you tak payah staff yang ramai, so might be seorang assistant dah cukup kecil kan. Tapi kalau dia nak membesarkan perniagaan dia, sepatutnya dia pergi kembangkan perniagaan dia tu di pasar malam yang lain pula. Maknanya buka branch banyak-banyak tak apa. Tetapi ni dia pergi kedai. Kedai ni dia tak boleh beralih-alih. Maknanya dia duduklah kat situ. Jadi dia expect orang tu datang ke kedai dia. Jadi kalau boleh, kalau you nak masa you buka kecil 3,000, masa Puan Halimah Halimah ni buka 3,000, dia boleh sustain, maknanya boleh menampung perbelanjaan dia. Dia buka setakat tu je sebab mungkin market dia tak besar. Market dia setakat kampung dia je. Kalau dia nak melebarkan lagi dia punya perniagaan, dia sepatutnya tak buka kedai ataupun buka perniagaan tu, membesarkan perniagaan yang sedia ada. Because dia tahu, okay, market jualan setakat ni memang aku boleh dapat 100 je sehari. Melalui orang-orang yang datang beli dekat keliling kawasan tu lah. Jadi dia kena buka lagi tempat lain. That's why kalau tengok 7-Eleven bersepah macam semua ada tempat. Okay, KK Mart, Speed 99, dia buka banyak. Sebab apa? Dia tahu dia tak boleh buka dia saya tengok paling besar Speed 99 dia buka 2 lot kedai. Itu je. Nampak tak? Dia tak ada bagi you buka 3, 4, 5 lot dekat situ, tak ada. Sebab dia tahu jualan yang dia akan terima adalah sekadar di kawasan yang sama. Jadi dia 2 lot, lepas tu dia buka tempat lain ataupun dalam 10 km daripada tempat tu 2 lot lagi. Jadi dia cater untuk orang kat situ. Macam itulah kita berniaga kena cerdik Puan Halimah, you tengok balik semula kenapa you tak boleh menampung perbelanjaan tu. Adakah kerana jualan you sikit? Maknanya kalau jualan you sikit, maknanya daripada you buka dulu 3,000 tu, jualan you katalah 1 bulan 1,000. Maknanya 1,000 je lah you punya customer yang ada dekat situ. Itu yang mampu mereka beli. Kita kena tahu customer kita. Jadi itulah yang mampu mereka beli sebab pendapatan mereka setakat tu. Jadi you jangan membesarkan atau menaikkan lagi you punya overhead. Overhead setakat tu je. Dan kalau you nak mengembangkan perniagaan, buatlah di tempat lain, di kawasan 5 km ke daripada rumah you, buka lagi satu kedai and suruhlah saudara mara jaga ke, dan buka. Kalau nak mengembangkan perniagaan. Kalau tak, setakat tu je lah. Ataupun you berpindah ke kawasan yang lebih luas. Maknanya ramai lagi customer dan customer punya bracket income tu tinggi sikit. Maknanya dia tak adalah setakat tu aja yang dia boleh belanja. Kena dudukkan ataupun tempatkan kita punya perniagaan tu di tempat orang yang lebih mampu untuk berbelanja. Itu nasihat saya. Okey tu.
Puan Hamimah ni dia apa? Dia bagi tahu juga kat sini, dia kirim juga barang tu, barang runcit tu, bawa berjual melalui guna bot di kampung-kampung yang tu. Mungkin di Sabah ni saya rasa di Semporna kot. Kan kampung-kampung yang ada di pulau-pulau tu bawa ke sana, tapi dia kata kos tu lah, kos tinggi kos betul. tinggi, yang tu kos tinggi. Dan dia pun saya rasa kengkangan dia tak boleh jual mahal. Sebab apa, orang-orang yang di pulau-pulau tu bukannya mampu pun. Ya, betul. Masalah dia tu. Itu yang masalah dia. So mungkin dia kena tukar kaedah. Mungkin kaedah ataupun dia tak perlu ada kedai, dia cuma ada bot. Jadi dia jual menjaja di dalam bot saja. Jadi bot dia sendiri tak adalah overhead dia tinggi sangat. I mean dia beli bot, tapi dia kena bayar bulan-bulan juga kalau beli bot kan. Jadi dia boleh buat kedai runcit di dalam bot. Tak pernah lagi orang buat. Ya, betul. Memang unik sikit lah. Very biasa. rare. Very rare. Itu idea Datuk spontan tau. Okey tu. Soalan daripada Kedah. Daripada Ku Nasuriah binti Ku Azizan. Okey. Dia tanya Datuk, dia ni malu nak cakap bila live. Dia nak minta Datuk bagi tip. Dia tengok Datuk belum cakap live. Panggil je boleh cakap. Walaupun tadi Datuk sampai terus duduk terus cakap. Dia tanya macam mana Datuk boleh bagi tip sikit. Macam mana nak live ni? Dia takut. Okey. Dalam kamera ni lagi senang nak bercakap tau. Tengok ni. Tengok. Kamera je kot. Bukan ada orang. Tapi kalau bercakap depan orang ramai tu selalu saya tengok kat dahi orang. Saya tak tengok mata dia. Sebab bila mata bertentang mata, mata bertentang mata, dia hati berdebar. Dia rasa nervous sikit. Jadi kita tengok dekat dahi dia orang je. Tengok macam tu. Itu person to person Tetapi kalau kita dengan kamera, apa nak takut? Tak ada orang pun dalam kamera tu. Orang tengok kat luar. Tapi kita jangan sampai imajinasi kita tu sampai ke orang yang melihat pula. Kita dah boleh nampak orang tu tengok kita macam mana. Cakap je. Dalam especially macam TikTok apa semua ada filter lagi lawa kita sebenarnya dalam tu. Orang tengok wow, you know. So be confident. Jangan malu, jangan takut. Tapi kalau you buat salah pun, cakap salah pun, siapalah nak tembak you pun. Tak ada orang kan nak tembak. So cakap je whatever things yang you nak cakap. Mungkin you nervous tu satu, bukan kerana you nampak orang, tak nampak orang pun kamera, tapi mungkin you tak tahu apa topik you nak cakap. Sometimes orang nervous because dia tak tahu apa nak cakap. Dia tengok kamera tu macam mana aku nak cakap apa lah. You start dengan benda-benda yang simple, macam cakap pasal botol air ni, cakap pasal kopi, apa yang you tahu. Jaga anak macam mana, ataupun you sharing about hari ni you buat apa, macam tu. Kalau you nak buat kuih, you ajar orang buat kuih. You start dengan something simple macam tu, dan lama-lama you akan okay. Itu nasihat saya. Okey, itu tips daripada Datuk. Bercakap je, tak ada orang pun. Macam kita cakap sekarang ni. Mana ada orang tak ada orang atau pun. ada dua orang je kat depan kita ni yang handsome dua-dua ni. Okey, kita ada soalan. Sekejap saya tengok. Di live kita pun ada soalan tu. Ada orang juga nak bertanya ni. Ada tu. Banyak yang suka. Dia orang ni kata susah jumpa Datuk Aziz ni. Sekejap. Kita tak pakai light Okey, admin. Tak pakai. Okey. Di mana Okey, ada soalan. Saya akan bacakan. Okey, soalan dari media sosial kita daripada Adriani. Macam mana nak masuk jualan Singapura? Saya jual roti canai frozen, tapi tak tahu nak pasarkan. Okey. Yang itu memang actually kalau food nak masuk ke Singapura dia payah sikit lah, because dia ada dia punya Kementerian Kesihatan dia and whatever lah. Kita kena cari partner kat sana. Diorang yang akan uruskan everything untuk dapatkan permit or whatever untuk membuat jualan dekat sana. Yang itu. Kalau you nak, sebab apa sekarang ni saya kan ada NGO, Kelab Wanita Ikon Malaysia. So kita ada link ataupun kita ada kolaborasi bersama dengan
Singapura, pihak Singapura. Jadi kita membantu usahawan-usahawan untuk bawa masuk produk-produk kita ke Singapura. Itu pun tertakluk kepada itulah, kita kat Malaysia ni dah complete tak? You punya frozen tu pun nak kena complete. Maknanya nak kena ada nutrition fact dah siap, lepas tu ada barcode, ada apa semua sekali, barulah you akan ready untuk pergi pasaran luar. Kalau you nak pergi ke pasaran luar macam tu, nak get ready dekat Malaysia lah, maksudnya packaging nak kena betul and everything semua tu, you boleh juga maybe dekat SME Corp kan, dia ada SME bantu Corp. untuk menambah baik packaging ready to export. I think SME Goes Big kan, dia punya program kan. SME Goes Big. SME Corp dengan Tekun Nasional, kita di bawah satu payung, di bawah KUSKOP, Kementerian Usahawan. Jadi kita adik-beradik. Jadi kita promote lah untuk diorang juga. Jadi kalau you nak, you boleh pergi ke SME Corp dan bertanya dengan pegawai di sana, macam mana saya nak export produk, ni produk saya sekarang ni, saya nak menambah baik packaging and everything. Ya? Ya, betul. Dan boleh boleh refer lah boleh kepada refer. Tekun juga. Tekun juga, betul. Kita boleh bantu. Betul, actually Tekun pun kita ada. Yes, Tekun pun ada. Ada kan? Ada. Untuk menambah baik packaging and everything betul. kan. Kita ada geran lagi. Ya, ada geran lagi kita. So dia kena ready export Maknanya kita nak bawa masuk pergi mana-mana, Brunei ke mana ke, kita kena make sure yang kita dah punya packaging tu semua dah ready export. Baru dia boleh menerima dekat bahagian sana, kat belah sana. Okey, tu. Ada lagi satu soalan daripada TikTok. Daripada Mufas Sulaiman. Mufas. Saya rasa untuk kenal siapa Mufas Sulaiman. Siapa tu? Coach Fas. Oh, I see. Coach Fas. Hi, Coach Fas. Okey, ada tanya. Soalan dia direct, tapi saya rasa okey, semua orang kena bersedia. Okey. Macam mana nak bersedia untuk jatuh? Buat bisnes ni, dia macam ibarat roda lah. Sekejap kita di atas, sekejap kita di bawah. Betul. Saya ada beberapa bisnes saya yang jatuh. Maksudnya tak adalah bisnes, kita tak perfect kan. Kadang-kadang adalah bisnes yang saya pilih tu tidak berapa menjadi. Okey, saya punya daripada saya start bisnes, saya ada prinsipal Prinsipal saya tu saya akan buat bisnes tu selama 3 tahun. Kalau 3 tahun bisnes tu tidak menjadi, saya akan tutup ataupun saya akan jual. Okey, because tak boleh, nanti kita bleeding, orang panggil, berdarah. Maknanya kita duk top up and everything semua. Okey, jadi bila kita dah pasang niat macam tu, selalunya saya faham lah, masa mula-mula saya buat bisnes pun, saya macam tu juga. Okey, aku buat bisnes ni forever and ever macam tu kan. Tetapi tak semuanya indah. Langit tu tak semuanya cerah. Jadi dalam kehidupan kita pun sama juga kan. Dalam perkahwinan, dalam apa. Jadi kita kena bersedia daripada awal. Maknanya set your mind that okay, business is just a business. So kalau kita jadilah. Kalau tak jadi, it's okay. Boom. Janji cover balik kita punya expenses ataupun cover balik kita punya modal. Itu yang penting. Jadi kita dah ready lah. Daripada awal dah ready, kita tak kisah. Okey je. Nak jatuh, okey lah. Nak buat macam mana kan. Tapi kita kena get ready daripada awal. Macam tu. Jadi sementara macam tahun yang kedua, kita nampak slow je sikit. Kita tengok balik apa masalah yang kita hadapi. Kita menambah baik apa semua. Tapi kalau kita rasa macam okey lah, aku try another 1 year, 3 tahun kan. Tapi masa tahun yang ketiga tu, you dah start something else yang nak cover balik semula. You dah start small. Apa benda yang you rasa perniagaan, because kita buat berniaga ni daripada day one kita buat berniaga ni, berniaga tu, berniaga ni. Kita belajar sebenarnya. Jadi kita kena ambil iktibar. Apa yang kita buat tu betul ke tak betul? Tak betul, okay, next business tu kita buat, kita make sure kita tak buat benda yang kita tak elok tu, tak bagus. Jadi itulah yang saya praktikkan, that I'm always ready. Kalau misalnya ni. Jadi that's why saya kata jangan rompak syarikat sendiri. Bila syarikat banyak tu, belilah bangunan, belilah harta. Belilah bangunan, belilah ni. Jangan beli kereta. Kereta depreciate, sayang. Betul. Jadi beli tanah, beli rumah, beli bangunan lah selalunya. Saya beli bangunan, kilang, saya beli. Itu adalah aset. So bila dia kata tak boleh je apa semua, kita pun defeat lah, maknanya masa tu maybe the business tak relevant lagi dalam market, kita dah ada aset. Jadi tak apa, you know. Okey, Coach Fas itu get jawapan. Ready, Coach Fas. Get ready. Okey. Tu, kita ada juga. Okey, coach-coach kita pun
support Datuk ni. Oh, thank you, thank you. Wah, Dia ramai daripada coach rindulah you all. Bro Azli. Bro Azli, yes. Bro Azli Hi, bro. tanya, dia kata salam Datuk. Dia nak minta Datuk bagi tips sikit Okey. ataupun nasihat sikit kepada usahawan tentang Ya. kesedaran Aha. tentang kepentingan menuntut ilmu untuk mengembangkan perniagaan diorang. Wajib. Wajib ilmu ni wajib kita wajib menuntut ilmu ni wajib dalam perniagaan. Kalau kita tak ada ilmu, kita buat cacah mabrah lah. Tu yang macam ada seorang kawan saya ni, dia buat spa di Singapore. Dia memang orang Singapore. Okey. Tapi dia nak buat kat Malaysia. So dia terus saja buat dekat KL. Lepas tu bila jumpa dengan saya cakap lah dengan dia, kenapa you buat kat KL? Lepas tu dia kata, kenapa? Dia macam terkejut. Saya kata, kenapa you tak buat kat JB? Lepas tu dia kata, kenapa kat JB? Lepas tu saya cakap, because your customer kat Singapore. Lepas tu dia kata, ya, tapi dia cakap, Singapore I dah ada. So kenapa nak buat kat JB? Lepas tu saya tak korek kat dia, Singapore you punya jualan okey ke? Lepas tu dia kata, itulah menurun sikit sebab semua orang datang JB. Sebab semua orang datang JB murah. Betul. Jadi saya kata, dan kenapa you buka kat KL? Okey, KL ni spa kat KL ni macam saya lah, orang yang boleh pergi spa, ada duit nak spend extra money untuk spa and everything. Tetapi saya tak ada masa di KL. Sebab bila KL aja kerja, tak ada masa. Bila saya pergi spa, saya pergi holiday. Anak-anak pergilah mana-mana korang nak. Saya nak pergi spa. Jadi saya kata dengan dia, siapa yang you punya target market? Bila cakap target market, dia kata, itulah orang macam you lah Datuk. Dia punya spa high end jugalah. Bukannya yang biasa-biasa punya spa. So saya cakap dengan dia, I think you make some mistake lah kat situ. Tapi tak apa, maybe you boleh target woman of leisure. Maknanya husband somebody, dia duduk kat rumah. Nasib baik yang dia nak buka tu dekat kawasan Ili. Jadi adalah target market dia yang kat situ. Saya rasa okey lah. Cuma saya kata careful. Start tu memang kena make sure you kena buat promosi betul-betul. Dan you kena target market you ni memang you nak kena panggil diorang datang to your spa and see apa yang you ada. Jadi tu yang bila tak ada ilmu, dia jadi macam tu lah. Alah Datuk, I don't know benda ni. That's why I cakap, you kena ada ilmu dulu berniaga. Dia berniaga spa memang dia TikTok. Dekat Singapore, dia spa muslimah yang nombor 1 dekat Singapore. Memang TikTok, dia setting urutan macam mana, semua memang TikTok. Itu ilmu dalam perniagaan. Tetapi ilmu market, dia tak ada. Itu masalah dia. Bila kita nak menceburkan diri dalam perniagaan, satu, of course kita tahu apa yang kita buat karipap ke, itu kemahiran kita itu kemahiran dia buat spa. Tetapi yang satu lagi ilmu yang perlu sangat adalah marketing. So marketing is the thing yang menggerakkan produk ataupun perniagaan you yang you mahir sangat tu, you the best. You boleh cakap cake you the best in Malaysia. Tetapi kalau you tak tahu macam mana nak placement dia dekat mana atau macam mana you nak jual dia, no point. Jadi ilmu tu mesti dituntut. Jadi macam coach-coach yang ada dekat dalam kita punya social media sekarang ni, itu coach yang terbaik Tekun Nasional kita dah tapis. Dan kita dah kata orang tengok coach mana yang paling the best and the best. Saya dah mengikuti diorang punya kelas sendiri. Saya sendiri pun menuntut ilmu itulah you all. Walaupun saya dah berjaya dalam perniagaan, tapi saya nak tahu trend market sekarang ni berubah-ubah. Jadi sentiasa kena. Itulah kan dalam Quran pun cakap akan menimba ilmu sampai ke negeri Cina jauh tu. Maknanya kena menimba ilmu sampailah kita tua. Kena menimba ilmu. Betul. Okey, Datuk dah level usahawan berjaya, dah Iron Lady main pun belajar juga. Belajar lagi. Belajar dengan coach Fas, dengan coach siapa? Bro Azli. Bro Azli. Semua saya belajar daripada diorang. So kena usahawan wajib. So jadi tadi Datuk dah bagi contoh kawan Datuk yang buka spa tu, dah menjawablah soalan Nur Hayati Razali. Dia tanya macam mana nak promosi barang, buat jualan, promosi jualan. So saya rasa dah menjawab apa Datuk dah cerita tentang kawan Datuk yang buka spa tu, macam mana nak buat target market, kat mana nak buat apa semua, sudah menjawab soalan dia. So saya teruskan dengan soalan Asnazi Muhammad Isa daripada Kedah.
dia adalah business owner kepada Amway. Amway. Amway, jadi macam mana dia nak kembangkan lagi? Dia business owner kepada Amway, maksudnya dia ada Outlet. franchise lah, outlet Franchise lah. lah, Oh, Amway. Macam mana nak berkembangkan lagi? Actually, as a franchise, kerja you lebih mudah sebenarnya. Promosi adalah daripada syarikat tu sendiri, syarikat owner tu sendiri, sepatutnya lah, sepatutnya. Tetapi sekarang ni memang the franchisee punya outlet, dia kena buat promosi sendiri. So selain daripada you boleh jual secara fizikal dekat kedai, you kena buat online juga. Sekarang ni semua online tau. So siapa usahawan yang tak ada social media, ada social media tapi dia duduk tengok gosip-gosip macam tu, gelak-gelak kan, tengok kupu putih gelak kan. Tak, jangan buang. Dia jual udang yang besar-besar tu, udang lobster tahu tak, dia jual tu, dia cakap Cina lah, dia jual bertantan hantar pergi China, nampak tak? Tapi dia buat live hari-hari, pukul 8 malam tu dia buat sampai pukul 10, 2 jam. So dia jual, dia kata ni lah, ni berapa kilo ni, okey ada flash sales, ada diskaun masa ni, masa ni, okey habis, bungkus terus, masuk. You see, dia buat frozen, dia buat dekat, saya ingat dekat Kuala Selangor. This guy memang famous. Dia punya follower pun berjuta. Sebab apa? Bila TikTok ni, kalau you buat live hari-hari, dia akan buka you punya algorithm, dia panggil lah. Jadi makin ramai orang boleh reach sampai ke luar negara. Mula-mula dia buka sikit sebab you buka kejap buat, kejap tak buat. Macam saya lah. Sebab saya tak ada benda nak jual. Kalau ada benda nak jual, memang saya akan buat live hari-hari. Jadi itulah apa yang you boleh buat. Encik siapa tadi? Asnazi. You kena ada satu corner, you buat macam studio, you buat live kat situ. Suruh staff you buat Dan saya pernah baru-baru ni lah, dalam 2 bulan lepas, saya jumpa dengan seorang usahawan ni. Dia punya jualan di TikTok satu hari 1 juta. 1 juta. Ya. Bestnya. Satu hari 1 juta. Ya, sebab apa? Algorithm dia dah pergi sampai ke negara-negara ASEAN, Asia. Kenapa? Sebab dia buat live 24 jam. 24 jam. 24 jam. Berbalalah 24 jam 1 juta tu. Ya, betul. 1 bulan 1 juta. Macam mana dia buat? Okey, dia ada staff. Okey, engkau buat 2 jam. Lepas tu tukar staff lain. Kau buat 2 jam. Kau buat 2 jam. Buat 2 jam. Malam orang lain pula kat rumah. Tapi gunakan platform yang dia punya tu. Jadi jual. I'm telling you, 1 juta satu hari. Kalau 1 bulan, 30 juta. Jadi gunakanlah social media yang ada sekarang ni sebaik yang mungkin. Jangan buang masa tu scroll, tengok orang punya gosip. Kita usahawan, kita nak duit kan, duit. Ni bukan mini love ni money. Duit. Okey tu. Bercakap tentang kita nak promosikan. Sebagai contoh, ini soalan daripada saya sendiri lah. Okey, kita tengok ada 2 ikon yang besar yang berani buat contoh macam personal branding yang kita kata yang ni memang luar jangka lah. Contohnya macam Datuk Seri Ali Shukri, Datuk Vida. Dia orang ni berani buat. So adakah usahawan kita perlu sampai ke tahap itu ataupun mengikut kesesuaian masing-masing? Pandangan Datuk sendiri. Okey, tak perlu sampai tahap tu sebenarnya. It depends on betapa beraninya you. Macam Datuk Seri Vida is my friend. Daripada awal dulu pun dia pernah berjumpa saya, bertanyakan macam mana dia nak marketkan produk dia. So saya punya tips kat dia, buat kelainan. Sebab apa? Produk dia dah siap, tapi produk dia tu lebih kurang sama je dengan orang lain jual. Tapi saya kata kalau produk dah macam tu, you sendiri kena buat self branding yang lain daripada orang lain. So dia pakai crown mula-mula. Terperanjat jugalah saya. Tapi it works. Itu yang penting it works. Jadi you all kena make sure that kalau misalnya you punya produk tu ala-ala sama-sama ataupun ala-ala orang lain pun boleh buat, tak ada benda kelainan kepada produk tu, you terpaksa dan baru you buat. Terpaksa. Tapi kalau misalnya produk tu boleh diinovasikan lagi supaya dia menjadi lain daripada orang lain, barulah you boleh
apa ni kata orang, dia tak payah, tak perlu untuk kata orang nak jadi macam tu. Tak perlu. Jadi susah. Jadi macam tu bukan senang susah. Macam Datuk Alif Syukri, Datuk Sri Vida, you ingat senang ke dia orang? Hari-hari kena buat live, hari-hari kena cari topik apa nak cakap, hari-hari kena buat something untuk ni. Kalau tak, sales dia drop. So macam saya, my company, I always focus on my product. Produk saya tu bagus dan I sell the brand of the product, bukannya sell myself. Jadi itu yang penting supaya dia tahan lama. Sebab nanti kalau saya mati, nanti produk saya pun mati. Kalau kita terlalu menjual diri menjual diri. Okey, macam one of dalam Kelab Wanita Icon, one of our AJK adalah owner kepada Nippon Sushi. You all kenal tak siapa owner dia? Tak kenal kan? Tak kenal. That's why. Tapi dia dah ada berapa puluh outlet dan dia dah ada berapa ratus staff yang ada 700 staff ke macam itulah. Satu Malaysia. Nampak bayangkan betapa hebatnya dia kan? Tapi orang tak tahu siapa dia. Jadi dia jual brand. Dia bukan jual diri dia. Nampak tak? Jadi bisnes dia akan sustain. Maknanya dia tak ada pun, bertukar owner pun, kalau dia jual pun syarikat dia, is okay. Sebab brand dia tu dah strong. Kalau boleh, build the brand of your product. Kalau boleh macam tu, instead of you jual yourself, because bila you jual yourself, you kena relevant dalam market. Kita ni tak sentiasa muda besok kita dah krepot, nobody want to see us anymore. Jadi kita tak boleh jual diri kita forever. Kalau kita naklah perniagaan kita tu sampai ke anak cucu and everything, better kita fokus pada produk dan kita, tapi taklah satu hari kita boleh buatkan brand kita tu meletup. Tapi kalau kita jual diri kita tu, dia cepatlah sikit. Tetapi dia cepat naik, dia cepat jatuh juga. Tapi kalau benda yang susah naik slowly, tetapi dia akan sustain kat situ insya-Allah. Okey, itu tips. Cepat naik, cepat turun. Biar slowly. Step by step lah orang cakap. Boleh pergi dua-dua sekali, maknanya brand pun kena strong, and diri dia pun, maknanya mula-mula kita menggunakan diri kita untuk introduce. Kita buat kelainan pada diri kita boleh, tetapi jangan terlalu sangat. Bila terlalu sangat, dia akan melekat terus dengan kita. Orang tengok, orang beli kerana kita. Bukan orang beli kerana produk kita. Macam tu. Saya punya Simplicity dulu, memang mula-mula saya gunakan Datuk Siti Nurhaliza because dia brand dan dia terkenal kan satu Malaysia. Jadi dia buka pintu. Tetapi bila orang dah menggunakan Simplicity, dia melekat terus. Sebab apa? Dia halal, kualiti bagus, kita buat high teknologi daripada Korea. Jadi benda tu membuatkan customer tu mula-mula nak beli sebab Siti. Sebab dia rasa macam, Siti pakailah, kita nak try lah. So dia try. Tapi try, baguslah. Terus melekat sampai hari ini. Itulah yang membuatkan Simplicity sustain dalam market sampai hari ini. Alhamdulillah. Okey tu, perlu tak tambahan soalan tadi? Kalau dia tak berani nak self-branding dengan produk yang dia ada, dia pakai influencer. Perlu ke tidak? Pandangan peribadi Datuk lah. Sebab dia ada cost dia. Betul. Influencer. Perlu. Influencer ni, tapi kena betul-betul tengoklah siapa influencer tu. Kadang-kadang tu dia fake account je. Follower dia mungkin ramai banyak kan. So jadi apa tu kata orang, bila follower dia ramai, tetapi sebenarnya follower yang ada tu bukannya follower yang genuine sebab sekarang ni dalam social media pun boleh beli follower itu pun bisnes dah sekarang ni. Follower pun bisnes kan. Follower pun bisnes. So boleh beli follower. Jadi jangan terpedayalah. Kena cari influencer yang betul-betul influencer, yang boleh naikkan rating you, yang boleh reach dia tu besar, dan influencer tu kena-kena dengan you punya produk. Ni produk untuk orang sakit lutut, tapi yang bercakap orang muda. Kan tak kena, tak sesuai. Jadi you kena cari orang yang tua juga. Saya ni sakit lutut, saya sapu ni baguslah kan. Jadi dia kena dengan orang-orang yang umur yang sama. Jangan kena tahu apa produk kita dan kena matchkan dengan influencer yang bersesuaian. Okey tu. So nak guna influencer pun kena tahu influencer tu sesuai ke tak. Betul. And then
kita mampu ke tak tu pun penting juga tu. Betul, kita Ah. mampu ke tidak, betul. Ada Ah. beberapa cara mungkin boleh berdiskus dengan influencer Ada one off payment, maybe boleh bagi commission, jualan pada masa tertentu macam tu. Boleh berdiskus dengan influencer. Ada je influencer yang boleh lebih kurang untuk macam profit sharing ke, something like that. Ya, boleh discuss. Cuma yang penting influencer tu memang kena pandai bercakap dan influencer tu kena dengan produk yang kita jual. Barulah dia boleh meletup. Macam tu. Okey, dengar tu usahawan-usahawan. Ini tips ni Dato' Aziz ni bukan selalu kita dapat jumpa. Saya pun dah susah jumpa. Dulu selalu setiap minggu saya jumpa. Tahun 2024, 2025 dah susah sangat nak jumpa Dato' Aziz ni. Okey tu, Roshidah daripada Pahang. Dia bagi tahu perniagaan dia ni dah agak goncang sikit, goyah sikit because of dia tak ada akaun syarikat. Dia tak tahu duit dia keluar masuk. Datuk boleh bagi tips sikit tak? Baru dia Datuk cakap tadi kan. Alamak, sayangnya. Siapa nama dia? Roshidah. Akaun syarikat sangat penting. Dia kena ada akaun syarikat. Okey, apa-apa pun masuk dalam akaun. Sekarang ni lagi senang semua orang ada phone. Betul tak? So kalau you nak buat payment terus kepada tu, cakap saya tak ambil cash. Sebab takut kalau ada cash, lepas tu nak pergi bank lah, leceh, betul tak? Betul. Sekarang tak payah, QR je. You pergi kat bank, cakap buka akaun dulu. Dia kena buka akaun syarikat. Buka akaun syarikat, lepas tu cakap dengan dia, saya nak payment yang QR tu. Terus masuk ke akaun. So dia akan bagi you yang QR punya scanner tu, duduk letak dekat ni. Siapa-siapa datang nak beli barang, pakai bank terus scan. Terus masuk duit dalam akaun bank. Lagi senang. Nak bayar supplier boleh buat online. Tekan bayar supplier. Itu lagi bagus. Sekarang ni, dulu susah tau, macam saya pun terpaksa ambil cash kan. Susah. Dulu kalau nak tu kena ada yang benda tu swap. Masuk kan. Saya suka kalau orang pakai credit card. Dulu credit card je, debit card ni semua tak ada. Jadi debit card tu ialah ATM card je. Dia tak boleh buat bayaran pun. So jadi saya swap macam tu, masukkan dalam bank. Saya suka sangat. Sebab apa? Saya fikir macam senang. Jadi nasib baik pula kedai saya masa mula-mula saya buka kecil beauty salon saya tu, bawah tu bank. Jadi saya terus bila petang je saya akan masukkan semua masuk dalam. Walaupun saya tinggal RM10 dekat dalam poket, saya masukkan semua jualan hari tu masuk dalam bank. Besok keluarkan balik untuk perbelanjaan besok. Dia kena macam tu. So barulah kita ada disiplin on money. Jadi saya minta lah Puan Roshidah pergi bank, Maybank ke mana-mana bank Islam ke, bank apa ke, okey, buka akaun syarikat. SSM dia ada tak? SSM setakat ni dia tak tu. Tak tulis lah. Jadi kalau ada SSM ni, kalau tak ada SSM, pergilah SSM buka. Tulis nama Roshidah binti Baharin. Itu pun boleh dah, RM50 je ataupun RM30 ke, macam tu lah. You dah boleh buka akaun, lepas tu ambil SSM punya slip tu, pergi ke bank, buka akaun. So disiplinkan diri kita. Kalau tidak sayang, sebab bisnes akan goyah macam tu. Jadi bila dah buka akaun, duit dah masuk semua, setiap bulan kira perbelanjaan you. Katalah RM1,500, ambil gaji. Jangan rompak syarikat sendiri. So kalau misalnya bulan tu RM10,000 pun jualan, you ambil RM1,500 gaji you bayar gaji pekerja, buat modal pusingan berapa, yang lebih tu simpan dalam syarikat supaya syarikat dapat berkembang besar. Sebab dia ada modal nak pusing lagi. Faham tak? Jadi itulah yang perlu jangan, itu yang saya selalu nasihat usahawan tu lah. Satu kelemahan usahawan kita dia buat suka-suka hati je. Dia rasa duit company duit dia. Salah tu. Company kita adalah majikan kita tau, yang bayar gaji kita. Tu yang kita kena make sure that dia tu selamat dulu. Dan barulah kita selamat. Sebab kalau company kita tak bagus ataupun company kita mengalami kerugian, siapa yang kena top up duit? Siapa? Kita. Jadi lebih baik kita make sure that company kita tu tak perlu ditop up. Duit kita. Gaji aku. Company dia dah boleh sustain sendiri. Faham? Betul. Okey, itu sebab itulah Dato' Aziz boleh berjaya. Sebab Dato' Aziz sangat disiplin.
bab duit, Ya. bab kerja sangat disiplin. Okey. Okey, nampak ni, tapi Datuk Aziz seorang yang sangat tegas dan sangat disiplin. Nampak sini kecil je orang dia, tapi sangat tegas, sangat disiplin ya. Okey. Alright. Banyak betul soalan daripada orang Johor tu. Dia orang tahu Datuk orang Johor kot. Oh ya, Ni saya orang Johor. lagi. Hai orang Johor. Daripada Syed Arafat Arabi. Wow, nama nama dia. Syed Arafat Arabi. Okey. Saya Syekh, anak Pak Syekh. Ini Syed. Ini Okey. Syed Arafat Arabi. Dia cakap dia dah berniaga 20 tahun tu. Wow. Dia berniaga Hebat. cendol daripada tepi jalan sampai dia dah ada restoran. Hebat. Dia dah ada restoran. Ni famous Cuma sekarang ni dia nak kembangkan perniagaan dia ke perniagaan lain lah selain daripada cendol. Tapi dia jadi overthinking, dia takut Betul. Dia akan jadi yang baru tu okey ke tak, dia jadi macam comfort zone di cendol tu. So dia nak minta tips daripada Datuk. Macam mana dia nak hilangkan perasaan overthinking, perasaan was-was dia, takut dia tu. Actually overthinking tu bagus. Dalam niaga ni kita kena careful, careful. Bukan kata kita ada duit, kita comfortable dengan perniagaan yang sekarang, kita nak buat perniagaan yang baru, kita tak payah fikir apa-apa. Tak, overthinking is good. Saya pun overthinking sometimes, bila saya nak buka perniagaan baru tu, saya rasa macam boleh ke tak boleh ni? Okey ke tak okey ke? Okey. Yang penting kalau nak overcome the overthinking tu, apa yang kita perlu buat adalah market study. Okay, you nak buat bisnes tu, apakah keperluan dia? Berapa persen keperluan dia untuk masyarakat setempat kat situ? Katalah you nak buat, sekarang you buat cendol, so you nak buat, I don't know what you want to do. Kalau saya tahu, saya boleh nasihatkan you. Okay, macam mana? So, jadi you buat bisnes yang baru tu, you kena make sure that you understand dan tahu berapa besar market you boleh dapat. Macam cendol, you dah tahu dah berapa besar market you boleh dapat. Kat kedai you tu, dia dah tahu dah. Seluruh Johor tu dah kenal you punya brand. Dia orang akan datang beli cendol you sebab the best in JB. Jadi, you dah tahu market you. Sebulan pun lebih kurang tak lari you punya sales tu you dah dapat agak. Sebab apa? Dah 20 tahun. So, dah tahu dah macam mana. Tapi perniagaan baru ni, you tak sure lagi. Jadi apa yang you perlu buat, you kena buat market research, market study. So berapa ramai agaknya kalau you buka produk makanan juga, katalah orang kat sini yang orang akan beli ataupun orang akan dapatkan. Lepas tu sustainability. Kita nak buka bisnes, kita ada duit, kita nak buka bisnes senang je. Hari ni ada duit, sewa kedai, buka, habis cerita. Betul tak? Tetapi untuk sustain macam you sustain cendol ni selama 20 tahun, it's not easy. Dan saya believe that you masa mula-mula tu struggle. Macam-macam struggle buat cendol, buat ni, ampun ni semua, buat marketing, buat apa semua sekali. So it's not that kata orang dengan dengan mudahnya kita nak membina satu empire yang macam tu. Jadi yang ini pun you kena fikirkan pasal dia punya sustainability dia. Maksudnya bisnes tu boleh sustain berapa lama. Dan boleh ke dia sustain? Dan kalau misalnya bisnes tu tak berapa menjadi, bila you dah menceburkan diri dalam bisnes, tak berapa menjadi, apakah plan B yang you perlu ambil? So dah buat planning tu betul-betul, dah buat market research, data dia dah dapat, apa yang kita nak dah confident, dan dengan sendirinya confident tu datang. Sebab orang yang selalunya ada overthinking dan takut ni sebenarnya sebab you tak prepare the risiko yang akan dihadapi. Dan juga macam the business yang you nak ceburkan yang baru ni, berapa duit yang you akan ambil daripada syarikat yang ni untuk dilaburkan di sini. So you kena prepare that duit tu, you kata orang yang tidak akan menjejaskan business you yang sedia ada. Maknanya duit yang extra you letak kat sini. Dan start small. Jangan start big terus. Start small. Okay, itu nasihat saya pada Tuan Syed. Ini daripada Token Mas saya rasa ni. Soalan daripada media sosial kita. Okay. Daripada Leila Jewels. Oh, okey Leila. Okay. Salam Datuk, kalau boleh tanya apa agaknya habit Datuk yang menyumbang kepada kejayaan Datuk dalam bisnes sampai sekarang? Habit habit Datuk. Hari-hari apa Datuk buat? Habit harian. Oh, habit hari-hari. Makeup. You tahu tak, makeup ni mendatangkan self-confident tau.
That's why you all semua macam wanita-wanita, siapa yang menonton sekarang ni, pagi-pagi saya bangun tu, saya mesti make sure that saya have breakfast, lepas tu saya make up. So bila nak keluar, saya takkan keluar rumah kalau saya tak make up. Walaupun pergi kedai. Tapi tak adalah make up macam ni kan. Dia make up simple lah, mascara sikit, lipstick. Saya mesti. Sebab apa? Benda tu mendatangkan self confidence pada kita. Dan pelanggan tengok kita pun suka. Dia ada satu daya tarikan, tengok pun macam best je bercakap dengan Datuk ni. Macam tu. So Leila, you nak pergi kedai, you jual jewellery lagi, you kenalah cantik-cantik. Pakai tudung elok-elok, lawa-lawa. Ni kadang-kadang saya pergi kedai emas kan, lahai. Dia pakai tudung sarung tu aja kan. Macam kita nak tengok pun, kita jual barang precious. Jadi kita kena treat customer kita tu precious. Jadi kita kena, kalau kita tu cantik, kita bergaya and everything, kenapa kita pergi Habib Jewel, kita rasa macam wow, bestnya. Sebab dia punya staff semua kena berdandan. Kan? Jadi you ada kedai emas ke, you ada apa, you make sure that you kena berdandan. So customer nak datang nak beli barang pun, tak nak beli pun terbeli. Especially lelaki datang nak belikan bini kan. Bang cantik bang ni, belikan bini. Betul beli. Kan? Itu dia. Itu tips saya. Tips saya tu. Kalau lelaki saya tu nak berdandan tu. Handsome lah macam Zahid ni. Smart je. Tak adalah bos, serabut kan, tengok kan. Macam tu. Smart. Pakai kemeja pun smart. Macam tu. Tak adalah pakai t-shirt je pergi kerja kan. Macam tak semegah. Tak semegah betul. Tu dia. Alright, tu kita ambil soalan daripada Johor lagi, daripada Kamaruzzaman Ramli. Dia kata tengok saya pun dah tengok rambut saya okey tak ni? You all tengok okey. Okey, Datuk sentiasa cantik. Okey. Dalam dunia perniagaan Datuk Syahburi, adakah Datuk akan belajar dulu ataupun Datuk akan berkongsi niaga disebabkan Datuk ada mempunyai modal yang kukuh? Dan macam mana maksudnya? Maksud dia, masa Datuk Syahburi bidang perniagaan ni, adakah dia ada dua soalan ni, Datuk akan study dulu ataupun Datuk terus masuk? Tak study. And then yang soalan kedua, Datuk berniaga ni disebabkan Datuk dah ada modal yang kukuh untuk berniaga besar. Baru Datuk pergi, Datuk nak berniaga besar, modal yang kukuh. Okey. Saya start niaga dengan 30,000 sahaja. Duit yang saya kumpul masa bekerja. Saya kerja lepas sekolah, saya bekerja sambil tu belajar, bekerja. Kumpul 30,000. Itulah yang saya bermula. Jadi bukannya kata orang, tapi mula-mula saya buka tu saya masuk je. Sebab saya belajar beautician. Saya beautician. So bila saya tahu kemahiran beautician tu, saya fikir saya buka kedai, pelanggan akan datang lah macam tu. Jadi daripada situ saya belajar. It's not that easy. Bila saya buka kedai, 30,000 dah habis renovation, beli equipment apa semua-semua, customer tak ada. Panik tak? Cakap macam mana ni aku nak bayar sewa, nak bayar kan. Masa tu pekerja tak ada lagi, saya seorang je. Saya dengan adik saya. Lepas tu saya kata macam mana So saya fikir macam mana nak cari pelanggan. Masa itulah saya belajar marketing dan saya rasa macam oh my god, not this simple Jadi saya setiap lepas tu, semua perniagaan yang saya nak buat, saya buat market research dulu, saya buat study dulu. Whether perniagaan tu relevan ke tidak, perniagaan tu bagus ke tidak untuk buat, dan pulangan dia ROI. Penting. Berapa lama dia akan pulang balik modal yang saya masukkan. Daripada 30,000 tu, saya buat selama 2 tahun, saya kumpul, kan saya kata saya ambil gaji, masa tu gaji saya 1,500, saya ambil daripada syarikat tu, 1,500, company saya ada banyak duit. So terkumpul semua hujung tahun je saya ambil 30,000 bonus saya belilah kereta baru. Saya ambil tahun kemudian tu saya ambil lagi, belilah deposit rumah, beli rumah. So selama 2 tahun tu saya dah kumpulkan, syarikat saya dah jadi dah ada modal yang kukuh, dah banyak. Lepas tu saya kata okey, baru fikir apa lagi next business yang saya nak buat. Tapi masa next business yang saya nak buat tu, because saya fikir modal dah ada dalam syarikat, tapi saya ambil only 30%. 20% tak salah saya. Ambil 30,000 saja juga daripada situ, tapi duit dah ada 100,000 lebih lah. So saya ambil 30,000 untuk modalkan untuk the next business. Tapi saya study dulu. Saya buat business tu ada sebab. Setiap business yang saya buat ada sebab.
So yang pelanggan yang datang tu termasuklah mak andam dia buat rambut lah, buat facial lah, dia cakap dia buat makeup, tapi dia kata dia tak ada modal nak buat baju pengantin nak sewa. So saya katalah saya buat baju pengantin, korang bawa lah customer korang datang. Saya cakap tu, dan sewa dekat saya bagi commission 200. Oh, happy lah dia. So dia buat makeup 500 tambah 200, 700 dia dapat. Tambah lagi aku tak payah modalkan apa-apa. So saya buat 10 pasang baju. So start daripada tu orang-orang pun dia bawa customer dia datang, pilih-pilih baju. Sambil tu saya cakap, dek ni berapa lama lagi nak kahwin? Dia kata 3 bulan kak. Kalau buat facial nanti buat apa makeup cantik nanti terus sign. Saya dapat lagi customer dekat saya punya salon, nampak tak? Jadi dengan cara macam tu, lepas tu bila saya buat bisnes yang ketiga pun macam tu, saya buat study dulu. Saya tak terus terjah macam tu. No. Dangerous kalau you tak study dulu. Itu sebab ilmu tu penting Ilmu tu penting. Jadi bila ilmu dah ada, you ada kemahiran, tetapi you nak terjah ke dalam bisnes tu, you kena buat market research dulu, study dulu market tu relevan ke tidak, bagus ke tidak. Macam saya 3 bisnes dah ada, lepas tu saya terjah kepada dunia lelaki kan. Saya kata saya buat piping. Saya ambil masa 6 bulan untuk study whether okay ke tidak saya masuk dalam bisnes tu. Saya bawa je pipe, beli sampel, bawa pipe, pergi ni dapat nasihat dulu daripada all jabatan-jabatan bekalan air, tanya pipe ni okey ke tidak, boleh pakai ke tidak, relevan ke tidak, apa semua, berapa setahun, berapa banyak pipe yang dipasang. So saya dah dapat figure. Kalau aku jual ni aku ambil 5% lah, 3% lah daripada market value. Dah okey ni. So barulah saya start mulakan bisnes tu dengan apa kata orang, sebab saya tahu kapasiti saya start dengan projek-projek yang kecil-kecil je. 2 kilometer, 3 kilometer saya pasang, So daripada yang projek yang berapa belas ribu, 20,000, saya start dengan yang itu. Sebab itulah kapasiti yang saya boleh keluarkan modal untuk buat bisnes tu. So bila dah dapat balik semula tu, itulah dia berkembang dia sampailah kita sampai boleh buka kilang transfer teknologi daripada Itali masa tu Okey Tok. Terima kasih banyak sangat perkongsian Datuk ni. Okey Tok, soalan daripada Leila Nizwani daripada Kedah. Okey. Dia nak tanya teknik atau cara yang Datuk boleh kongsikan dalam perniagaan, jaringan ataupun networking ni sama ada offline ataupun online, adakah penting dalam perniagaan ataupun tidak? Sangat penting. Sangat penting. So you kena ada jaringan maksudnya bukan je jaringan kepada customer, maksudnya customer macam mana yang kita ada, tetapi buat jaringan daripada supplier. Sebab itu akan memberi impak kepada kita punya cost. Jadi cost kalau boleh dapat as low as it can, tanpa menjejaskan kualiti produk. Jadi jaringan tu kita kena perlu dapatkan kilang mana yang paling murah tapi kualiti bagus. Kita kena make sure that kita ada jaringan. Kalau katalah kita nak masuk kepada very simple. Kalau you nak pergi nak buat business dekat katalah kedai Dewan Bandaraya. Of course you kena pergi jumpa officer tu, tanya dengan dia macam mana nak apply and everything, masuk tender ke whatever. Jadi you kena ada jaringan-jaringan ni untuk make sure that you tahu. Tapi jaringan tu perlu dibina. Bukannya kata orang jaringan tu kata orang kata orang yang lobby-lobby ni. Orang kroni-kroni ni tak ada. No kroni-kroni. Saya punya bisnes, bila ramai orang tanya, Datuk buat bisnes besar-besar. Datuk ada pakai kroni ke? Datuk ada pakai kabel ke? Kabel. Saya kata ada. Saya cakap, saya pakai kabel telefon. Saya angkat telefon, hello. Ni siapa officer bercakap? Boleh tak saya nak jumpa? Itu dia saya punya kabel. Jadi janganlah bergantung kepada sesiapa. Sebab apa? Is risiko kepada your business. Jadi bisnes saya boleh sustain lama sebab saya tidak bergantung dengan sesiapa, kroni ke kabel ke, tak ada. So padahal saya kenal ramai orang-orang yang besar-besar, menteri-menteri, tetapi tidak, saya gunakan mereka sebab apa? Saya hormati kawan kita dan kita juga hormati bisnes kita. Jadi kita jangan campurkan dua tu. Better to be
credibility syarikat kita tu sendiri yang mempamerkan. Macam bila saya dah masuk dalam bidang piping and everything semua kan, walaupun saya bukan engineer, saya mempamerkan credibility syarikat saya ni sebagai satu syarikat yang boleh dipercayai. Maknanya kalau diberi tugasan tu, maknanya diberi ke saya menang tender, pasang pipe tu, saya akan make sure pasang pipe tu jangan lebih daripada jangka masa. Kan selalunya orang terlebih lah. Lepas tu berapa kos yang kita dah masuk tu, kita try to budget kos tu. Tak adalah additional apa kata orang, VO lah, apalah. Tak mendatangkan masalah dan kita ikut spec betul-betul. Jadi bila semua ni mula-mula bila saya buat bisnes yang apa ni, projek-projek yang kecil-kecil tu, dia orang dah tengok, bagus dia ikut spec. Dia apa, tak ada komplain, tak ada apa, pipe tak pecah, dah pasang pressure test bagus semua sekali. So dia start mempercayai saya, company saya, dan memberi projek-projek lebih besar pula. Itulah yang credibility yang kita tunjukkan kepada semua klien saya, termasuk Petronas, Shell, that kita buat pelantar minyak, kita buat kapal, dalam kapal punya piping semua, melalui credibility syarikat saya. Itu yang saya mula-mula tu memanglah kita punya apa kata orang, sijil-sijil pun adalah sikit-sikit, tapi makin lama makin banyak lah. Bila kita dah betul-betul bagus, kita dapatkan sijil ni, persijilan ni semua, ISO and everything, lagilah orang respect the company itself, not only me. Macam tu. Okey Tok. Soalan lagi, bagaimana Datuk convincekan orang-orang yang Datuk pergi ni? Datuk sebagai seorang wanita, Datuk convincekan dia orang. Dengan Datuk kata Datuk present your company. Ya. Tapi Datuk bukan engineer. Bukan. Macam mana feeling semasa Datuk nak convince orang tu? Feeling Datuk tu? Feeling saya, feeling. Berdebar tak ada ke? feeling. Tak ada feeling. Saya orang tak ada perasaan. Bukan. Dia mula-mula tu masa saya masuk dalam bisnes ni, of course ada perasaan nervous sikit, nervous. Tapi saya orang yang berani. Saya pantang dicabar. So jadi saya, cabaran tu, orang bila cabar saya ambil tu sebagai motivasi. Bukan down. Saya lagi naik. Kau cakap aku macam tu, baik, kau siap, kau tengok nanti aku jadi apa. Dia macam tu, kita kena ambil tu perangai saya. So bila orang mengutuk ke ataupun mengata saya, saya akan buktikan dengan orang tu. Okey, sebenarnya jawapannya satu je, bukti. So you buktikan dengan dia orang. Mula-mula saya pergi tu, saya nervous juga, tetapi bila saya pergi berjumpa dengan orang-orang dalam industri yang memang pengalaman sangat banyak, saya belajar daripada mereka. Apa yang mereka cakap saya catat. Saya ada buku kecil dulu dalam beg, sekarang pun ada buku kecil, memang habit saya tulis. Ni pressure test macam ni, ni macam ni, berapa bar pressure network macam mana, apa semua sekali saya tak tahu. Kan? Saya perempuan dan saya bukan engineer, so saya tak tahu, tapi saya tulis semua. Lepas tu balik, study, tengok internet yang dulu kan. Tengok kan dalam internet, macam ni. Lepas tu tengok saya punya produk punya specification, tengok macam ni rupanya macam ni. It's not kata orang rocket science sangat. It's just that of course masa pemasangan and everything, dia orang dah siapkan drawing and everything. Cuma kita kena pandai baca drawing tu lah. Jadi saya belajar pula, hire pula engineer. Belajar pula daripada dia. That's why saya kata humble. Saya belajar daripada staff saya. Ni macam mana ni kenapa macam ni? Ni bukan Datuk, ni kena pengiraan dia macam ni. Macam tu. Jadi bila saya keluar sana, saya tunjuklah saya pandai. Padahal engineer saya yang cakap. So saya cakap lah, okay, benda ni macam ni. Jadi orang macam, wow, Datuk, are you engineer? I say, I'm not. This is my engineer. Duduk kat sebelah saya. So ada benda-benda soalan yang pelik sikit, susah aja. Saya more on corporate. So that means saya more on business lah. So bila saya cakap dengan dia, okay, how long that contract ni yang perlu disiapkan apa semua, saya akan duduk dengan engineer saya, boleh tak kita finish up by this ataupun earlier. Lepas tu dia kata, okay Datuk, kalau ada hujan, kalau ada apa kan, construction is more on the alam semula jadi kan kadang-kadang kan. So kalau hujan, what happen? Boleh tak kita buat dalam hujan ataupun macam mana? So kita standby lah semua.
Kalau kita dah buat pit tu, okey, kalau hujan, of course air bertakun dan kita tak boleh nak pasang pipe. So kita dah ready dengan pumping kita dah ready semua. Kalau misalnya berlaku apa-apa, kita dah ada ready. That's why always our project, selain daripada saya supply, kadang-kadang saya juga pasang pipe tu, dan kita always hand over sebelum tu. Jadi dengan tu, semua klien-klien kita percaya. Terus macam, wow, dahsyatlah syarikat ni, perempuan punya. Mula-mula dia underestimate kita lah kan. Alah, perempuan ni boleh ke buat kan. Tapi bila dia dah tengok ke result dia tu, dia rasa macam, wow, dahsyat juga this company. Jadi dia mulalah percaya kepada syarikat saya macam tu. Oh, itu pengalaman Datuk yang orang cakap kalau dibukukan itu banyak siri ni. Tapi itulah, siri ni. Itulah saya cakap Zaid, ilmu. Janganlah kita buat bisnes tu bukan bidang kita tak tahu, tapi orang cakap kita masuk sini, kita keluar sini. Kita belajar, ambil ilmu tu yang kita dapat daripada orang tu, absorbkan pada diri kita dan kita implement pada produk-produk kita, so that bila kita tak adalah nampak bodoh kan. Kita kena nampak cerdik sebab ini produk kita tak boleh lah walaupun kita bukan engineer. Belajar. Itu yang ilmu tu very important, macam bro Azli punya cakap tu, ilmu penting ke tidak, sangat penting. Semua kita kena cerdik. Okey, itu nasihat Datuk Azli yang kita rasa tak puas. Sebenarnya perjanjian kita hanya sejam kan Datuk Azli. Dah habis dah sejam? Dah habis dah sejam. Sangat sekejap tu. Kita bersiaran secara live di media sosial Tekun Entrepreneur. Jom sembang bukan sembang kari. Okey, saya rasa setakat itu saja Datuk. Nanti kita ada masa, Datuk punya masa lah. Kami sentiasa ada masa. Ada banyak lagi kan soalan? Ada banyak lagi soalan. Tapi kita tahu Datuk petang ni pun ada interview lagi. Ada. Saya dimaklumkan Datuk ada interview lagi petang ni. So Datuk ni sangat diminta bagi talk sana, bagi talk sini untuk bagi motivasi. Ya, betul. Cuma satu je Datuk. Saya tengok Datuk banyak motivasi promote wanita, lelaki pun nak berjaya tak tu? Boleh. Siapa kata tak boleh? Lelaki ni kena rajin sikit je. Oh, lelaki malas tu? Banyak lelaki malas. Alamak. Sorry to say. Sorry lah. Live saya cakap. Tak, dia ada juga lelaki yang rajin. Tetapi ramai yang tak rajin juga. Jadi kalau dia rajin sikit je. Perempuan ni rajin sebab apa? Dia daripada kecil dah di-train rajin. Kena basuh pinggan, tolong mak basuh baju, tolong masak, tolong. Jadi dia train daripada awal. Tu yang saya pun baru ni adalah seorang timbalan menteri bisik kat saya, Datuk. Dia cakap, boleh tak Datuk buat program untuk NGO saya. Dia kata buat program untuk ibu-ibu. Saya cakap, program apa? Dia kata ajar ibu-ibu ni jangan manjakan anak lelaki sangat. Saya kata, lah kenapa? Budak sekarang ni dia kata malas, dia kata budak lelaki tak nak, so dia kata sebab anak mak. Dia manja sangat. Jadi sekarang ni banyak perceraian, banyak krisis rumah tangga disebabkan oleh itulah dia anak mak kata orang. So saya kata, okey, boleh. Saya kata mak-mak ni pun nak kena make sure. Macam my son, saya ada seorang je anak lelaki, saya memang tak manjakan. Dia have to be on their own, berdiri atas kaki sendiri, whatever. So kejapkan dekat US, kejapkan kat sini. So saya just tahu je dia kat mana. Because I let them to be a man, real man. Tu dia. Itu nasihat Datuk. So kita akan bawakan lagi, insyaAllah kalau Datuk free, kami akan bawakan Datuk lagi untuk live bersama podcast Jom Sembang Bukan Sembang Kari. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama tim Tekun Entrepreneur, dan kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Okey, terima kasih sekali lagi. Okey, terima kasih semua. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh drop down lagi. Kalau saya tak sempat baca, saya minta maaf. Drop down dan saya akan pass dan kita akan jawab. Kalau ada yang DM ke apa ke Tekun Entrepreneur, kita akan jawab, tapi jawapan tu daripada Datuk Azli lah, bukan daripada kami lah. Okey, terima kasih, jumpa lagi, bye bye, Assalamualaikum. Bye.